Demo turun Anwar 2.0 lagi? Okey, cerita dia macam ni. Pas sekarang tengah pertimbang nak buat demo besar, nama dia Turun Anwar 2.0. Katanya kerajaan tanda tangan perjanjian ART, Agreement on Reciprocal Trade, dengan Amerika. Dan kononnya perjanjian tu boleh gadai kedaulatan Malaysia. Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli, cakap diorang akan tengok kemungkinan buat semakan kehakiman. Presiden PAS, Hadi Awang pula bagi perumpamaan. Katanya Malaysia ni ular lidi, Amerika tu anaconda. Maksud dia kalau tak hati-hati boleh kena telan lah. Tapi bila tengok balik dokumen ART tu, ia cuma perjanjian dua hala, lebih kepada pelaburan, perdagangan dan pelindungan pasaran. Tak ada pun benda pelik macam serah kuasa negara ke tangan Amerika. Malah negara ASEAN lain pun dah ada perjanjian serupa. Sebab tu cara biasa buka peluang ekonomi negara. So kesimpulannya, boleh je kalau nak kritik, tu demokrasi. Tapi sebelum turun demo, elok baca dulu isi sebenar. Kalau tak, nanti nampak macam bukan lawan dasar, tapi lawan siapa yang tanda tangan.